Gaji lah masuk, tapi macam tak cukup pula. Takkan 1,800. Ni kalau aku dah kalau tolak rumah 900, tolak bil api air 300, tolak motor Ducati 800, dah tinggal 200. Kereta Honda 150. Wish, mana cukup ni? Minyak lagi, tol lagi. Nak tak nak kena kerja part time kat ni. Assalamualaikum bang. Tengah makan ke? Tak nak TV. Cerita apa? Rider panda kena bijak kacau makan. Tapi cerita tu belum keluar lagi lah bang. Lagi keluar ni. Jadi keluar bang, lupa nak tanya. Kebetulan kat sini ada kerja part time tak? Ni outlet ni baru buka kat Batu Pahat ni. Tapi itulah, dah penuh lah position. Aduh mak. Sekarang ni saya betul-betul nak kerja part time bang. Sebab saya banyak komitmen lah bang. Takkan tak ada lubang-lubang sikit bang. Untuk position tak kisah bang. Yang penting saya dapat kerja. Ada satu position ni, sesuai untuk kau. Apa dia bang? Beli kat aku. Ni macam mana nak kilat ni? Dah 2-3 jam dah ni. Kau buat sampai kilat tau. Kau tidak dapat gaji. Bos, ini jalan tar tau. Mana boleh kilat? Bos bodoh ke saya bodoh? Saya berhentilah macam ni. Gabut lah Nanti aku. minta kerja, lepas tu bising pula. Macam mana boleh jadi bos lah?